Waktu 7.35 pagi 21 April 2025, Pope Francis telah pun meninggal dunia di Vatican City. Perkara ini telah pun mengejutkan 1.4 bilion penganut Katolik Kristian. Pope ini dikira sebagai pemimpin yang paling penting di dalam penganut Katolik Kristian. Beliau merupakan orang yang dipertanggungjawabkan untuk melindungi Katolik Kristian dan juga untuk memastikan disiplin dan juga keimanan di gereja Katolik Kristian. Pope Francis mempunyai pendirian yang sangat-sangat simple. Beliau merupakan seorang yang marahin. Beliau ini dikatakan seorang yang sangat simple. Rumah beliau yang beliau tinggal semasa menjadi seorang Pope hanyalah rumah kaki tangan yang mempunyai 2 bilik. Bayangkan seorang pemimpin dunia tinggal di rumah seperti rumah apartmen. Yes, begitu simpelnya beliau. Pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia mengucapkan takziah bagi pemergian Pope Francis, dan pemilihan Pope seterusnya akan berlangsung selepas pengumuman Pope Francis dijalankan. Pemilihan Pope seterusnya akan dilakukan oleh kardinal-kardinal yang dipilih sendiri oleh Pope Francis. Kardinal-kardinal ini akan memilih di antara mereka siapakah Pope seterusnya. Ramai yang bertanya-tanya dari negara manakah Pope yang seterusnya akan dipilih. Yang Pope Francis ini berasal daripada Buenos Aires, Argentina, yang merupakan Pope yang pertama dipilih daripada benua Amerika Selatan. Jadi mungkin ramai yang bertanya-tanya, mungkin Pope yang seterusnya boleh dipilih daripada Filipina, Timur Leste ataupun negara-negara Afrika. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah, dan jangan lupa follow saya Oktaman Fazil untuk video-video dan juga info daripada seluruh dunia.